Ramai orang yang teruja nak naik kuda, tapi bila ada depan kuda, terus kaku, terus takut. Sebenarnya takut tu normal, dan boleh dikatakan semua orang yang first time nak menunggang kuda akan rasa benda yang sama. Tapi masalahnya, ramai orang batalkan keinginan ataupun impian mereka untuk belajar berkuda sebab takut dengan kuda. Diorang terus give up. Diorang fikir kuda tu ganas, takut jatuh daripada kuda, takut malu depan orang. Padahal semua tu kita boleh atasi kalau tahu cara yang betul. Nak tahu rahsia dia? Pertama sekali, kita kena kenali kuda dulu. Kita dekati kuda dulu, kita belai dia, sebut nama dia, bagi dia makan. Biar dia kenal dulu bau dengan suara kita. Yang kedua, kita kena belajar teknik yang betul untuk menunggang kuda. Cara macam mana kita duduk, macam mana kita nak buat rising trot dan semua pergerakan-pergerakan yang ada dalam tunggangan kuda. Jadi, bila badan seimbang, kita akan jadi lebih yakin. Yang ketiga, pastikan bila kita first time naik kuda, pastikan kita naik kuda jangan seorang-seorang. Pastikan kena ada coach ke ataupun orang yang berpengalaman yang boleh guide kita. Dan bila kita naik ramai-ramai ni, lama-lama kita akan rasa hilang takut dan lama-lama akan jadi habit dan seronok. Kepada yang masih rasa takut untuk menunggang kuda tetapi ada keinginan untuk menunggang kuda, follow saya. InsyaAllah saya akan share lebih banyak ilmu tentang sukan berkuda ni.